Okey, pakcik sekarang berada di MAIK, Majlis Agama Islam Istiadat Melayu, Kelantan. Nampak tu bangunan tu. Cantik kan? Tu nampak tu, Teh Balaya. UMNO buat ni. Kupas buat. Dia jadi bangunan Timur Tengah. Jadi bila pelancong-pelancong tu, bila datang-datang, ini apa ni baik dan pergi Timur Tengah. Okey, tak ada apa pun. Acik nak hantar borang poli bukan? Surat rayuan. Jadi maaflah kepada saing sobat sebab tak mengajak nak hantar surat je pun, jadi dispatch. Okey, acik tak nak cakap kat sini pasal acik dah takut orang ingat acik provokasi ke apa buat video. Acik dah lama tinggal dah benda-benda macam tu. Okey, nanti apa acik buat ni acik sambung kat rumah lah yo. Okey, dah kat rumah. Tak ada apa pun. Cuma ni nampak nak cop nah. Cop terima. Abatasa. Apa ni hantar surat rayuan lah nak merayu khutbah Jumaat ke Kelantan ya. Masukkan doa kesatuan Muslim di Malaysia. Sebab nak hadap ni nasi-nasi negatif luar dan dalam Malaysia ni. Kok tak dilayan pun tak apa. Adalah sebab itu. Jangan gaduh. Yang penting acik dah usaha. Nak luluh dari Tuhan yo. Bukan nak menang dari manusia pun. Dan siapa-siapa yang nak draft suratnya, acik letak kat komen yo. Kau pun boleh rayu kat negeri kau masing-masing. Siapa nak letterhead Abatasa, minta melalui email abatasa.hub@gmail.com. Jumaat ni the last mengundi Muslim Negeri Sembilan ni. Jadi pakcik nak minta doa lah korang. Di antara dua kutubah ko, sebelum kutubah ko, masuk on the way pergi Masjid tu, doakanlah kesatuan Muslim di Negeri Sembilan kami ni ayo. Rayu sangat-sangat. Tanah Melayu tanah kita, tapi bukan nak khabar nak halau kaum lain tu. Pakcik nak halau kuil haram bunuh bombo yo. Jadi kalau kau nak tahu apakah penjelasannya, kau klik link dekat bio TT ataupun dekat profile FB ni yo.